ni pakai perabot jati tu, dia ni saudara. Kau nak lawan, kau nak masuk UMNO, masuklah UMNO. Oh tapi tak cerita third force, ini third force. Kau memburukkan orang yang memakai label third force. Third force ni maksud dia apa? Third force ni maksud dia, saya belajar universiti di negara nama Korea Selatan. Demokrasi ni maju. Dia pakai sistem dua parti. Memang ada banyak parti politik, tapi akhirnya bila terbentuk kerajaan, dia ada pembangkang dan ada parti-parti kerajaan. Maka dia dah ada dua parti. Rakyat dihidupkan dengan third force. Maka kerajaan salah, rakyat tegur. Pembangkang salah, rakyat tegur. Jadi itulah namanya third force. Jadi akhirnya saudara, bila di Malaysia ni pun nak buat third force, tapi yang kau tegur apa? Semua pembangkang salah, habis UMNO tak salah. Itu bukan third force, itu subkontraktor UMNO nama dia. UMNO nak tegur, UMNO nak marah kita, ada benda-benda kan. Kadang kita mengakui juga sebagai pembangkang, adalah satu dua kita mungkin salah. UMNO nak tegur, tapi UMNO tak boleh tegur sebab dia lagi lenun. Jadi dia malu, jadi dia carilah sub untuk orang ni pergi tegur. Jadi Hasan Ali ambillah sub tu, dia bukan third force, dia lah subkontraktor UMNO.